Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang lagi bijaksana, lagi saksama. Guru-guru yang dihormati, rakan-rakan peserta yang saya sanjungi. Seterusnya, hadirin yang saya muliakan. Berdiri teguh saya pada hari ini membawa satu tekad, satu harapan dan satu perjuangan melalui pidato yang bertemakan bersama membina negara bangsa. Hadirin yang dihormati, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah makna sebuah negara? Adakah sekadar tanah yang dipijak atau bangunan-bangunan pencalakan yang megah berdiri? Hakikatnya, negara bukan hanya terbina daripada batu bata dan besi wajah. Sebuah negara lahir daripada rakyat yang bersatu hati, berkongsi impian dan bersama-sama mempertahankan nilai yang menjadi asas kepada kehidupan masyarakat. Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya berkongsi identiti kebangsaan, menghormati perlembagaan, menjunjung rukun negara serta mengutamakan perpaduan mengatasi segala perbezaan. Malaysia yang kita cintai pada hari ini dibina oleh pelbagai kaum, agama dan budaya yang hidup dalam suasana harmoni. Justru tanggungjawab membina negara bangsa bukan hanya terletak pada bahu pemimpin, tapi merupakan amanah seluruh rakyat tanpa mengira usia, kaum maupun agama. Hadirin sekalian, isi pertama saya memperkukuhkan perpaduan sebagai asas pembinaan negara bangsa. Bak kata pepatah Melayu, bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana muafakat. Pepatah ini mengajar kita bahawa kekuatan sesebuah negara bergantung pada kesatuan rakyat. Perpaduan bukan sekadar slogan yang dilaungkan pada hari kebangsaan, tetapi perlu diterjemahkan melalui tindakan seharian. Sebagai generasi muda, kita harus mengikis sikap prejudis terhadap kaum lain. Kita perlu saling mengenali, menghormati adat rasam, meraihkan kepelbagaian budaya-budaya serta mengamalkan semangat toleransi. Apabila masyarakat hidup dalam suasana saling menghormati, keamanan dapat dipelihara, ekonomi berkembang dan negara menjadi lebih stabil. Sejarah telah membuktikan bahawa perpecahan hanya membawa kemusnahan, iaitu terjadi apabila tragedi 13 Mei 1969 menjadi pengajaran besar kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa keamanan yang kita nikmati hari ini tidak datang dengan mudah. Oleh itu, setiap rakyat mesti menjadi ejen perpaduan agar sejarah hitam ini tidak lagi berulang. Hadirin yang saya hormati, isi kedua saya pula ialah membina negara bangsa melalui penghayatan rukun negara dan nilai patriotisme. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dihafal ketika perhimpunan di sekolah. Sebaliknya, rukun negara merupakan kompas yang memandu arah perjalanan negara. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk masyarakat berhalak. Kesetiaan kepada raja dan negara melahirkan rakyat yang cinta akan tanah air. Keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang memastikan keamanan terus terpelihara. Kesopanan dan kesusilaan pula menjadi benteng dalam membentuk masyarakat yang berbudi bahasa. Patriotisme juga bukan sekadar mengibarkan jala gemilang pada bulan Ogos. Patriotisme adalah kesanggupan menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi kemajuan negara. Seorang pelajar menunjukkan patriotisme dengan belajar bersungguh-sungguh. Seorang guru mendidik dengan penuh amanah. Seorang doktor merawat pesakit tanpa mengenal bangsa. Seorang anggota keselamatan pula sanggup mempertaruhkan nyawa demi kedaulatan negara. Jelaslah bahawa setiap individu mempunyai peranan tersendiri dalam membina sebuah negara bangsa yang kuat. Sekiranya setiap rakyat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan penuh integriti, maka Malaysia akan terus berdiri megah di besar dunia. Hadirin yang dikasihi, bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ini bukan sekadar susunan kata yang indah, malah merupakan formula kejayaan sesebuah negara selagi rakyat saling menghormati, saling mempercayai dan saling membantu. Selagi itulah Malaysia akan terus aman, makmur dan disegani. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak seluruh hadirin merenung sejenak. Apakah Malaysia yang ingin kita wariskan kepada generasi akan datang? Adakah sebuah negara yang berpecah kerana perbezaan atau sebuah negara yang menjadi megah kerana perpaduan? Jawapannya terletak pada diri kita. Jika hari ini kita memilih untuk menghormati antara satu sama lain, jika hari ini kita memilih untuk menghayati rukun negara, jika hari ini kita memilih untuk berbakti dengan penuh amanah, maka esok kita akan mewariskan sebuah Malaysia yang lebih kukuh, lebih maju dan lebih bermaruah. Akhir kata,
Marilah kita bersama-sama menghayati bahawa membina negara bangsa bukanlah tugas seorang pemimpin semata-mata. Bukan juga tanggungjawab satu kaum saja, tetapi merupakan amanah setiap rakyat yang mencintai tanah air ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih.